Hidup ni sama je setiap hari. Bangun, jalan, kerja, balik, esok ulang lagi. Kadang aku rasa hidup ni tak ada ruang langsung untuk orang macam aku. Bila hidup dah jatuh, terus jatuh. Kerja hilang, duit makin tipis. Aku nak cakap apa? Nak marah siapa? Ini semua salah aku ke? Amir, terus teranglah saya cakap dengan awak jujur. Resume awak ni tak meyakinkan saya langsung sebenarnya. Kalau macam ni lah awak hantar kat saya, minta maaf lah saya cakap. Saya memang tak boleh nak ambil awak bekerja. Saya sangat kecewa dengan awak sebenarnya. Okey, maaf tuan. Okey, saya minta maaf tuan. Tak ada kerja, tak ada duit, tak ada hala tuju. Hidup ni pelik. Bila kita rasa dah selesa, tiba-tiba je segalanya hilang dalam sekelip mata. Bang. Okey, abang okey abang. Memang bang, saya tolong. Tak apa dik. Tak apa bang. Saya boleh tolong bang. Tak apa dik. Aku mungkin tak ada duit, tak ada kerja tetap, tapi aku ada tangan, ada hati. Kalau bukan kita yang tolong orang, siapa lagi? Okey bang. Abang punya LRT dah sampai dah. Ni ke Sungai Buloh ke dik? Yes, ini ke Sungai Buloh. Semoga Allah SWT membalas segala jasa dik. Terima kasih banyak-banyak dik. Sama-sama bang. Raya ni lain macam, sunyi, takbir berkumandang, tapi hati aku rasa kosong. Aku dah lama hidup dalam dunia yang tak pernah bagi apa-apa dekat aku. Tiba-tiba hari ni ada orang asing tinggalkan sesuatu yang aku sendiri tak tahu aku layak atau tidak untuk terima benda ni. Tak apa cik, ni saya tolong bukakan. Okey Encik Azman, ini adalah borang hibah yang mana saya akan tolong Encik Azman untuk isi borang ni lah, yang mana Encik Azman nak bagi kepada Encik Amir, betul tak? Saya tak ada waris, saya tak ada isteri, saya tak ada anak, tapi saya nak hibahkan harta saya. Saya nak hibahkan kepada Encik Amir. Boleh ke puan? Okey Encik Amir, ni adalah dokumen hibah yang telah disempurnakan oleh Encik Azman lah. So kalau kita tengok kat sini, penerima hibah adalah Encik Amir yang telah ditetapkan oleh Encik Azman. Betul ke saya? Allahu Akbar. Allahu Akbar.
SWT membalas segala jasa dia. Terima kasih banyak-banyak dia. Kadang-kadang benda kecil yang kita buat, Tuhan balas balik dalam cara yang langsung kita tak jangka. Inilah yang dinamakan hadiah tak terduga.